Air tangan orang-orang lama memang legend. Daripada tahun 1990-an dah ada gerai ni. Kalau kau nak tahu kat mana, ikut aku. Kedai dia adalah gerai Jonet. Tahun 90-an dia ada dekat tepian Tebrau. So ini nasi goreng ayam. Kau tengok menyala tak menyala, sahabat. Berasap panas-panas dia bagi. Smile macam nak inviting macam tu. Kau tahu? Telur ada, sambal ada. Dia just ada carrot biasa, ada sayur-sayur sikit. Kosong je tapi merasa lah. Sekadar nasi saja pun dah merasa, apalagi dia punya ayam dia. Tengok ayam dia pula. Ayam dia memang legend. Ni orang lama je boleh buat. Orang-orang sekarang tak berani nak buat lah. Bagi aku, gerai Jonet ni the only one yang ada dekat JB yang tak ada kat tempat lain. Kalau orang yang duduk ekor bandar, terutama orang yang kerja kat kawasan sini, terutama orang kerajaan tu, orang yang kerja kawasan bandar Raja Baru, pasti tahu gerai Jonet nombor 7 kat tepian Tebrau. Kalau dulu dia orang bukan kat sini, dia ada dekat kawasan yang belakang sana. Yang tahu, siapa tahu dia tahu. Dan sekarang dia dah pindah kat sini, tapi dah lama dah pindah sini. Kita rasa makanan dia. Itu dia gerai 7, gerai Jonet. Siapa tak tahu memang rugilah. Orang JB Port Legend, antara Port Legend yang aku rasa korang wajib try. Tempat ni memang ada macam-macam makanan. Yang paling best mi Hong Kong dia, nasi ayam goreng, nasi ayam, mi sup. Lepas tu mi Bandung dia pun sedap juga. So aku dah rasa aku nak ajak siapa-siapa orang luar JB ataupun orang JB, orang Singaporean yang tak pernah datang, jom datang ramai ke gerai Jonet nombor 7. Diorang buka daripada pukul 11.30, 11 macam tu sampai pukul 3-4 petang. Okay, so datang ramai, gerai Jonet nombor 7. Legend, memang betul-betul legend.